tinggal kurang 12 jam lagi perasmian Peru 2 TARS ataupun Nexus. Mana satu nama yang akan dipakai? Jadi ini adalah pesaing untuk X50 ataupun dia di bawah sebuah sub lebih kecil ataupun A+. So ini dia yang dinantikan dengan chassis D66 yang diasaskan untuk Yaris Cross. Di luar negara pasaran Indonesia terdapat dua varian, iaitu NA dan juga hybrid. Untuk pasar Malaysia macam mana pula? Adakah didatang dengan satu optional engine dan didatangkan dengan 3 spek utama seperti Ativa? Okey, untuk yang kita dapat tahu, penggunaan enjin 2NR menghasilkan lebih kurang 90 horsepower dan 120 Nm torque, lebih kurang macam itulah. Dan disambungkan dengan gearbox dual CVT. Tapi yang kita belum pasti adalah kereta ni sesize macam manakah rupa parasnya. Kalau saya pernah nampak di Singapura, Yaris Cross saiz dia agak sedikit kecil jika dibandingkan dengan Proton X50. So ini adalah gambaran asasnya, yang mana dia merupakan A segment plus. Nak ke B segment rasanya macam jauh lagi, sebab Toyota juga mengeluarkan Toyota Corolla Cross. So maybe kalau Yaris Cross ni dia akan dalam segmen B kecil. So bergantung kepada Toyota, sama ada pihak Toyota nak keluarkan variant hybrid untuk pasaran Malaysia dan juga TARS ataupun kereta baru, jenis baru ni untuk didatangkan dengan enjin NE saja. Kita tunggu dan lihat untuk pasaran esok. Yang pasti optional yang diberikan semestinya yang terbaik untuk keluaran SUV generasi yang ketiga, generasi keempat untuk sebuah Peru 2 di Malaysia. So kita nantikan sama-sama, yang mana nak tunggu TAS sangat. Kita tunggu TAS esok macam mana, sama ada dia boleh bersaing dengan SUV-SUV yang dah hot dalam pasaran Malaysia, yang terlampau banyak dalam pasaran Malaysia, ataupun dia hanyalah sesuam-suam suku seperti Peru 2 Arus. So nantikan sama-sama. So yang mana yang berminat nak cari ini boleh datang esok.